api dia pakai yang atas bawah kipas. Atau yang atas saja. Atau yang bawah saja. Atau yang tepi. Pakai yang tepi. Ajarlah macam tu, Kak Ruk Aming, oi. Kita taburkanlah almond. Satu tin. Peduli. Kek kita guys. Kek kita. Guys, kek kita apa jadi? Kek kita apa jadi kek kita? Guys, Pak ni lupa kacau. Pak ni punya ni dah hangit guys. Ya Allah ya Tuhanku. Nampak tu? Dah bau terbakar. KA tak bagi tahu pun, kena kacau. Bau hangit. Oh, dia dah cakap ya, slowkan api. Make kita rewind. Satu sudut kecil esen vanila. Aku lupa nak record. Kacau-kacau baru masukkan dalam kuali. Masak sampai dia pekat yang boleh letak kat tepi. Tak ada pun. Okey, kita punya kek. KA tak cakap pun. Kacau-kacau, api slow ke, jangan biarkan, jangan tinggalkan. Dia tak cakap pun. Dah sos aku tak jadi. Dia tak cakap pun. Kena kacau-kacau, jangan tinggalkan. Dia tak cakap pun, api kecil. Aduh, dahlah gasak kau lah. Macam mana ni? Dah masak ke belum ni? Tadi kata 50 minit. Sekarang tak sampai 50 minit. Sebab sekarang ni Pak ni guna tepung yang beza. Yang Kak Ruk Aming tu, dia guna tepung tu, Pak ni tepung naik sendiri. Jadi mungkin dia lebih cepat. Dia tak nampak? Belum kan? Atas dia tu dah garing. Pak ni turunkan kek tu satu rak. Pak ni keluar-keluar masukkan kek tu kan nanti bentat. Berpeluh aku. Aduh. Itulah kalau orang mengajar. Orang baru nak mula belajar kan, Kak Ruk Aming pun. Kau ajarlah betul-betul. Rak tu jangan dekat tengah. Letak rak tu dekat bahagian bawah. Lepas itu, api dia pakai yang atas bawah kipas. Atau yang atas saja. Atau yang bawah saja. Atau yang tepi. Pakai yang tepi. Ajarlah macam tu, Kak Ruk Aming, oi. Kau yelah, kau dah terror.